So bila Abu Bakar, Umar semua pergi lantik kan pemimpin dengan cara undian, ini bukan Nabi Muhammad lantik. Maknanya ini bukan agama Islam yang Allah punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam channel YouTube saya ni kan. 2-3 hari ni agak sibuk menguruskan benda-benda yang penting. So kita teruskan perjuangan dalam menyampaikan berita kepada manusia bahawa Al-Mahdi sudah muncul. So Al-Mahdi telah muncul. So orang tanya dari mana tahu Al-Mahdi telah muncul kan? So kita berpegang teguh kepada kan Kitabullah dan hadis-hadis. Kalau dalam kepercayaan anda sendiri, dalam keimanan anda sendiri, anda berpegang pada Al-Quran dan hadis. Ataupun anda tafsirkan hadis tu, ustaz tafsirkan hadis tu adalah sunnah. So dalam hadis riwayat kan Rasulullah SAW mengkhabarkan dengan tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi ni apabila kematian seorang kan yang bernama Abdullah, dan hadis ni terjadi pada 23 Januari tahun 2015. So ini untuk menjawab persoalan tentang dari mana tahu Imam Mahdi muncul tu, daripada hadis, sumber hadis. Dan ada juga soalan-soalan yang nak tengok wasiat Nabi. Tu so kata anda orang Islam, anda berpegang pada Al-Quran dan hadis. So kami telah berjaya membuktikan bahawa hadis wasiat tentang Nabi hendak meninggalkan wasiat terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam hadis dari kitab-kitab anda sendiri. Bila anda berpegang sebab ini berkenaan dengan Allah dan Rasulnya, kita mesti ada bukti. Pokok persoalan dia, anda beriman tak Nabi Muhammad ada meninggalkan wasiat? Itu persoalan dia. Dan bila anda beriman so anda perlu kaji Al-Quran, ayat-ayat yang kami bawa, surah Al-Baqarah ayat 180, apabila datang tanda-tanda kematian diwajibkan berwasiat untuk semua umat Islam. Semua orang Islam diwajibkan berwasiat. Akan Nabi Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan menunjukkan siapa pewaris dia di dalam dokumen. Dalam hadis Bukhari, Muslim, tragedi hari Khamis, menulis Nabi minta pena dan kertas untuk menuliskan sesuatu agar umat tidak tersesat. Ini bukti-bukti yang kami tunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW ada meninggalkan wasiat. So inilah bukti daripada kami. Berdasarkan kefahaman anda, bila anda nak tengok bukti fizikal wasiat tu, so kita kena tunggu Imam Mahdi. Sebab surat wasiat tu ada pada pemilik dia, pada pewaris Nabi ya. Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari lah. Tabut Sakinah ada dekat dia, cincin Sulaiman, tongkat Musa, semua barang-barang yang anda baca, yang anda dengar ustaz-ustaz mengajar dalam Al-Quran apa semua benda-benda ni semua utusan Allah punya yang terdahulu ada dekat imam zaman kita. Macam mana pula kalau anda mata buta, nak melihat fizikal, macam mana anda nak beriman? Anda takkan beriman lah. Orang yang tak tahu baca, masalah lah. Itu bukan kaedah untuk mengenal Imam Mahdi. Kaedah untuk mengenal utusan Tuhan, mengenal Imam Mahdi ni kita dah bawa ada 3 kaedah. Pertama, nama dia mesti tercatat, mesti disebutkan oleh Rasul sebelum. Utusan Tuhan yang mana pun datang utusan sebelum dia ada menyebutkan nama dia. Macam Abdullah ada nama dalam wasiat Nabi Muhammad. Kalau anda nak minta tengok fizikal tanya mana dia wasiat Nabi Adam, mana Tuhan nanti tak ada pun tulis dalam surat wasiat dalam Allah punya ni nama-nama sebagai khalifah. Macam tu tuan-tuan boleh jawab macam tu. So ada pada pemilik dia lah.
Kan wasiat Sultan Ibrahim Agung sekarang Sultan Johor tu ada dekat keluarga dia lah. Tuan pergi lah minta kat Sultan Agung, kami tak percaya lah hang ni Sultan Johor punya keturunan, tahu hang mengaku je. Kan, hang pergi lah minta. Hang menghadap dia, tengok apa dia jadi. So, untuk anda menolak kebenaran, anda nak menciptakan pelbagai. So, kami tak peduli, kami tak kisah. Anda nak tolak, anda tolak. Walaupun anda tak melihat fizikal punya wasiat, anda tak beriman, tu terpulang. Kerja kami hanya menyampaikan. Kami hanya menyampaikan saja, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak. Kami beritahu Al-Mahdi sudah muncul. Anda nak beriman ke? Tak mau beriman ke? Terpulang pada anda. Kan? Telah berlalu 124,000 orang Nabi, 313 Rasul, 12 Imam. Dah berlalu sekarang 3 Mahdi yang pertama. Dah mai. Abang dah. Ramai orang tak beriman. Dalam Quran kata hanya sedikit kan yang beriman. So, semoga bahagialah orang yang dalam sedikit tu. So, kalau anda tak mau, kami tak boleh buat apa. Kita nak cari alasan, anda nak korek sana, anda nak korek sini, nak walaupun ada 100 bukti yang kami dah bawa, kerana satu bukti anda tak boleh ni, anda nak menolak, terpulang kat anda. Kami hanya menyampaikan apa yang diamanahkan kepada kami oleh Al-Khaim Abu As-Sadiq, kan, utusan Imam Mahdi. Kami bercakap dalam bahasa yang anda fahami. So, it's up to you. Kami tak peduli pun. Saya pun tak kenal pun tuan ni siapa dia. Kan? Kami hanya sampaikan apa yang patut, apa yang kami faham, apa yang kami ada. Ini tugas kami, menyampaikan pada anda semua bahawa Al-Mahdi sudah muncul. Sila kaji. Wahai umat Muhammad. Kan, kami bawakan bukti-bukti, kami bukan cakap saja. Bawakan bukti daripada Al-Quran, daripada hadis. Kan, bila bawa pula daripada ni sumber Syiah, ini Syiah punya, tak boleh. Tak boleh tengok, kena tengok ahli sunnah saja. Okey, pergi jalan. Terus anda dengan ahli sunnah. Golongan yang membunuh keluarga Nabi Muhammad yang ada nama-nama dalam wasiat baginda tu, silakan. Kan? Silakan. Terus hidup dalam dunia ni, atas dunia ni pun anda dah merasakan bahang neraka tu. Anda pilih pemimpin anda sendiri, anda mengundi, pilih. Kan? Semua pemimpin yang anda pilih semua sama ya. Makin lama makin teruk. Bukan makin elok. Ini Al-Mahdi beritahu, makin lama makin teruk. Hanya utusan Tuhan yang dilantik oleh Nabi Muhammad sahaja yang dapat menyelesaikan masalah kat dunia ni. So, kembalilah kepada ketuanan Allah, di mana hanya Allah sahaja yang layak melantik para pewaris dia, para pemimpin dia, para khalifah dia, para imam dia, para mahdi dia. Hanya Allah saja. Melalui utusan dia. Melalui Nabi Muhammad SAW. So yang ni, kalau anda tidak ikut jalan Allah yang lurus ni daripada Adam sampai ke hari ni, anda telah berada di jalan yang lain selain pada jalan Allah. Iaitu hanya jalan yang dibawa oleh para utusan Allah ya. Kat sini ramai orang tak nampak sebenarnya. Anda rasa anda ikut Abu Bakar, Umar, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ni semua jalan Allah, anda ingat. Sebab Nabi tak pilih mereka. Anda pun beriman bahawa Nabi tak melantik siapa-siapa selepas Nabi wafat. So, bila Abu Bakar, Umar semua pergi lantik pemimpin dengan cara undian, ini bukan Nabi Muhammad lantik. Maknanya ini bukan agama Islam yang Allah punya. Itu agama Islam bersih syok sendiri. Sebab tu ini adalah satu syirik yang anda tak nampak. Macam semut yang hitam jalan di dalam gelap. Anda tak nampak sebenarnya. Anda tak perasan. Anda rasa Abu Bakar tu Nabi Muhammad lantik. Bila anda tak ikut, anda ikut, anda telah mensyirikkan Allah. Ini bukan saya kata. Daripada hadis-hadis Ahlul Bait, daripada Imam Ja'far, Imam Muhammad Baqir semua. Kan, mereka nama-nama mereka adalah wasiat Nabi.
Bila nama-nama mereka ada dalam wasiat Nabi, makna Nabi melantik mereka. Bila Nabi melantik mereka, makna Allah yang melantik mereka. Abdullah Syekh Abu As-Sadiq, Imam Ahmad Al-Hasan Al-Yamani, semua Allah yang lantik mereka. Sebab nama mereka ada dalam wasiat Nabi Muhammad SAW. So apa yang nak dibanggakan bila anda ikut Syafi'i? Bila Nabi lantik Syafi'i? Apa nak dibanggakan dengan anda ikut Mazhar, anda ikut Rora, anda ikut Azhar Idrus, anda ikut Wadi Anwar, anda ikut Piyu Said? Bila Allah lantik mereka? Bila Nabi Muhammad lantik mereka? Tunggu, anda telah terpedaya dengan iblis. Kan? Iblis dah berjanji dia akan memastikan anda semua tak akan ikut khalifah Allah macam diri dia juga. So, semoga mendapat pencerahan. Terima kasih.